Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan SKKS Phoenix, terdiri daripada saya, Amir Faiz Muhammad bin Muhammad. Bersama rakan-rakan saya, hari ini kami ingin memperkenalkan aplikasi inovasi kami, Bijak Elektrik Malaysia. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia menggambarkan bil elektrik TNB berdasarkan penggunaan harian peralatan elektrik di rumah. Dengan ini, pengguna boleh mengawal pembelajaran elektrik dan mengamalkan gaya hidup lebih jimat tenaga. Ramai rakyat Malaysia tidak sedar bahawa bil elektrik mereka semakin meningkat kerana penggunaan peralatan seperti aircon, cair elektrik dan pemanas air. Selain itu, kadar tarif TNB berubah mengikut jumlah penggunaan. Lebih banyak guna, lebih mahal bayarannya. TNB ada kalkulator bil, tetapi ia tidak membenarkan pengguna menjaga penggunaan harian dengan mudah. Oleh itu, aplikasi kami membantu pengguna memahami berapa banyak elektrik yang digunakan dan berapa kosnya setiap bulan. Cara mengguna aplikasi 1 minit. Aplikasi ini sangat mudah digunakan. Pengguna hanya perlu pilih peralatan elektrik daripada senarai seperti kipas, lampu atau aircon. Masukkan bilangan peralatan dan tempoh penggunaan. Aplikasi akan mengira jumlah penggunaan tenaga kilowatt dan mengeluarkan bil bulanan berdasarkan tarif TNB. Kami juga menambah ciri tips jimat elektrik yang memberi nasihat berguna, seperti menggunakan kipas bersama aircon untuk kurangkan kos elektrik sehingga 30%, matikan sis peti sejuk jika pergi bercuti panjang, gunakan periuk nasi hanya semasa memasak, bukan untuk menyimpan panas sepanjang hari. Aplikasi kami berbeza daripada kalkulator TNB kerana ia lebih mesra pengguna dan membantu pengguna menganggarkan bil dengan mudah mengikut peralatan yang mereka guna, memahami tarif elektrik TNB supaya boleh mengawal pembelajaran, mendapat tips penjimatan tenaga untuk mengurangkan kos elektrik. Kami juga merancang untuk menambahkan ciri perbandingan bil dan integrasi IoT dengan sokongan smart plug supaya pengguna boleh memantau penggunaan elektrik secara langsung. Kami berharap aplikasi Bijak Elektrik Malaysia dapat membantu rakyat Malaysia lebih bijak dalam penggunaan tenaga dan mengurangkan pembaziran elektrik. Dengan ini, kita bukan sahaja menjimat lawang, tetapi juga membantu menjaga alam sekitar. Terima kasih kepada semua yang mendengar pembentangan kami. Jika ada sebarang soalan, kami sedia menjawab.